Dengan satu nasi goreng ni, hampa boleh buat macam-macam jenis nasi goreng. Hari ni kita nak dedah satu rahsia yang benda ni takkan ada tukang masak ataupun tokel-tokel kedai makan akan dedah benda ni. Tapi saya nak dedahkan benda ni sebab apa? Sebab kemungkinan dengan follower saya ataupun yang kalau lalu FYP ni ada yang tengah-tengah belajar nak berniaga ke, nak belajar masak ke. Kita nak dedah satu rahsia. Macam mana kita boleh ingat banyak-banyak jenis nasi goreng, sedangkan nasi goreng tu banyak tapi kita boleh ingat, kan? Patutnya benda tu agak susah nak ingat. Dan benda ni adalah satu rahsia yang orang takkan dedahkan untuk hampa. Tapi saya dedahkan untuk hampa. Hampa ambil benda ni sebagai ilmu. Tapi hampa kena tengok video ni sampai habis baru hampa akan faham. Okey, ni saya nak buat nasi goreng kosong. Hampa faham dah nasi goreng kosong? Akan pecahkan telur dulu. Hampa jangan heran tau kalau kita tak bolau. Lagi hampa akan faham cerita ni kalau hampa tengok video ni sampai habis. Okey, saya letak sayur dia. Tak kisah sayur apa pun, sawi ke, kailan ke ataupun kobe. Okey, dan satu sendok nasi. Okey, perencah dia adalah yang sama yang selalu kita gunakan. Satu sudu haji, satu sudu gula, satu sudu sos tiram, satu sudu kicap Golden Mountain, satu sudu kicap sotong. Lagi hampa akan faham kenapa saya tak letak lauk. Okey, kita goreng dulu. Itu salah satu rahsia. Kalau tak ketuk, confirm tak sedap. Okey, siap nasi goreng ni. Alright. Kat sini saya akan dedahkan satu benda kat hampa. Okey, nasi goreng ni adalah nasi goreng kosong tanpa lauk. Tapi dengan satu nasi goreng ni, hampa boleh buat macam-macam jenis nasi goreng. Nasi goreng sotong, nasi goreng ayam, nasi goreng biasa, nasi goreng ikan masin. Lagi apa? Nasi goreng cili padi, nasi goreng seafood. So, ini adalah ibu dia. Hampa dapat basic yang ni, mana hampa akan dapat keseluruhan nasi goreng. Lepas tu kita akan ubahlah color-color dia. Tu atas kepandaian kita lah nak buat nasi goreng ayam, nak ubah color merah sikit ke, nak ubah color hitam sikit ke. Itu terpulang. Jadi tapi ibu dia dekat sini. So benda ni orang takkan cerita kat hampa. Jadi saya cerita kat hampa untuk yang baru-baru nak belajar masak. Semoga ilmu ni ada manfaat untuk semua. Tolong share banyak-banyak bagi semua orang dapat tahu ilmu ni. Boleh cari rezeki. Alhamdulillah kalau ada doa tu selit-selit nama saya sekali. Okey, kalau ilmu ni manfaat untuk hampa jangan lupa kedai buka macam biasa. Waktu yang sama 5.30 petang sampai pukul 12 malam. Like, follow, komen dan share sekali. Assalamualaikum. Baiklah.